Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. So, saya dapat satu lagi pertanyaan. Hanif, daripada saya belajar membuat sebuah website, lebih baik saya upah orang untuk buat website untuk saya. Lagi mudah. Saya punya modal, saya punya duit untuk orang buat website saya. Ya, betul. Jika anda punya wang, anda punya modal yang besar, tidak salah untuk anda untuk upah orang untuk membuat website untuk anda. Dan saya tidak kata benda ni adalah salah. Okey? Tetapi pada pandangan saya, jika ada seorang business owner kecil-kecilan, SME, small medium enterprise, yang orang kata produk belum banyak lagi, menjual satu produk saja dan anda menjual perkhidmatan, satu perkhidmatan seperti hibah ke, ejen insurans ke atau apa, anda patut belajar, punyai dan belajar banner website sendiri. Okey, kerana untuk banner website tidaklah susah. Mungkin anda fikirkan mitos, susah benda website, saya perlu upah orang. Sekadar untuk sebuah website set pages untuk produk anda tak sukar. Tetapi jika anda punya banyak produk, anda nak buat sebuah website e-commerce, anda perlu upah orang untuk buatlah. Dan kerana dia agak suka sikit nak buat, perlukan masuk produk macam-macam, kena buat synchronize dan sebagainya. Tetapi jika anda hanya orang kata jual produk-produk, satu dua produk, anda boleh buat website anda sendiri. Itu saya tekan kat sini untuk business owner yang baru nak bertapak. Kerana nak bina sebuah website adalah mahal. Okey, 2-3 ribu tak lari. Okey, belum lagi bayaran bulanan yang perlu anda bayar jika anda menggunakan Shopify ke atau WordPress, plugin dia tiap bulan kena bayar. So adalah tak baguslah untuk pemula bisnes. So kenapa okey, saya akan terangkan mengenai kos-kos untuk website nantilah. Tujuan video di sini, kenapa anda perlu bina website anda sendiri. Okey, so pertama, anda tidak perlu menunggu pihak ketiga untuk kemaskinikan website anda. Alright, so anda punya pages, tiba-tiba anda kata nak ubah harga lah, nak kasih diskaun pada hari ni. So anda call anda punya agensi yang buat anda punya website, cik saya tukar harga lah. Anda ingat dia akan ubah anda semata pada hari tersebut lah? Tidak, dia mungkin makan masa seminggu atau 2 minggu atau 3 hari lah untuk mereka ubah. So itu menyebabkan anda lambat untuk mendapat impact daripada anda punya produk. Salah anda jugalah, kerana lambat beritahu kan. Betul. Tetapi tiba-tiba kita nak ubah lah, tengok saingan harga kita pada pihak persaingan kita, turunkan harga, kita turunkan harga juga, ikut harga yang kompetitif. Betul. Kedua, anda nak kemas kini, anda tengok website ini macam dah lapuk gambar-gambar dia kan, anda ada gambar-gambar baru. So anda kena call juga untuk kemaskinikan anda punya website, pun mengambil masa, lagi banyak masa. Kerana sekarang tukar harga mudah, nak tukar gambar, nak tukar layout dia nampak lebih kemas, mengambil masa dan anda kena perlu bayar. Itu yang penting. Tiap kali kemas kini, anda kena bayar. Tiap kali nak ubah ni, kena bayar. Kerana anda menggunakan perkhidmatan pihak ketiga. Inilah kelemahan yang paling ketara jika anda mengupah orang untuk membuat sebuah website. Apatah lagi jika anda anda hanya merupakan seorang business owner kecil-kecilan kan, kedai makan, saya kata tadi lah, jual dua produk, buat cuci kereta. Apa salah anda belajar? Buat mudah saja sebenarnya. Saya kata terangkan juga nanti. Okey, apa yang mudahnya? Okey, ketiga, dalam masa kepanjangan panjang, anda mungkin ada 2-3 produk yang baru. So, anda nak buat website. Jika anda dah faham belajar buat website, secara automatik, anda boleh buat website anda sendiri untuk tambahkan produk baru. Itu adalah lebih baik daripada anda kena telefon lagi. Saya nak website yang baru untuk saya produk yang baru, keluar duit lagi. So, duit untuk bisnes online ni, yang kecil-kecil ni, tak cukup tau. Anda buang duit untuk buat website hantar ke orang. Rugi kat situ, betul kan? Okey. Dan yang paling penting untuk saya, untuk saya pribadi, kenapa saya belajar bina website sendiri adalah kerana kreativiti. Kreativiti saya tidak terhalang untuk membuat sebuah website. So, artinya kalau saya upah orang, apa yang saya nak, saya tak dapat. Kadang-kadang apa yang kita terangkan, kita tak dapat. So, artinya dari segi kreativiti kita terbatas segitu upah orang. Kalau kita buat sendiri, kita boleh buat kita punya sebuah website mengikut kreativiti kita sendiri. Alright. Dan terakhir sekali, anda telah jalankan bisnes anda bertahun-tahun. Anda tahu mana yang terbaik untuk bisnes anda. Jika anda berusaha dengan pihak ketiga, mereka terang pandang, cik ni tak sesuai lah.
Memang mempunyai kemahiran dia, tetapi anda kenal produk anda. Anda tahu apa yang mereka nak dari produk anda. Apa bentuk yang nak cakap dari produk anda. Tapi mereka tergantik. Kita dalam membuat sales pages ni, kita ada 7 structure sales pages yang perlu kita faham, cik. Seperti buat hero dia, seperti testimoni, dia punya pay point, kelebihan, dia punya discount, gift, orang kata price dia punya orang kata CTA dia, kita harus bikin betul. Tetapi anda tak pasal ikut, walaupun anda tahu ada sedikit kesalahan dekat situ, tetapi mereka mendesak anda dan anda yakin mereka baguslah, betul. Tetapi anda tahu, anda kena audience anda, mereka nak macam ni. So artinya anda tidak dapat meluahkan perasaan anda untuk betul mereka untuk buat benda ni. Sebab apa? Sebab anda pun tak faham buat website, betul. So anda terangkan pun susah. So sebab itulah anda kena belajar membina website anda sendiri. Dan jika dalam masa kepanjang bisnes anda berkembang, anda baru upah orang untuk buat website, betul. Tak semestinya anda kena belajar. Anda mungkin nak gunakan satu website yang orang kata lebih SEO kan, lebih orang kata nampak lebih profesional, anda kena upah orang. Jika produk anda bertambah, seperti kata tadi kan, produk anda bertambah, kena upah orang. So itu adalah jangka masa panjang. Dan pada masa sama, jika ada upah orang, anda boleh berbual, bertukar, berdiskusi dengan mereka untuk website anda ni apa yang anda nak. Kerana anda telah punya ilmu membuat sebuah website. Alright. Oleh demikian, tu dia. Kami ada memberikan sebuah modul bagaimana untuk membina sebuah website menggunakan Canva. Canva free, mudah, plug and play saja, anda sudah belajar. Saya tak faham menggunakan Canva. Kami berikan tunjuk ajar bagaimana untuk menggunakan Canva dari A sampai Z untuk anda. Kita berikan ribuan template untuk website anda dan juga 1,000 lebih image template untuk anda punya social content menggunakan Canva juga. Kita ajar Facebook Ads, kita ajar gateway payment untuk anda semua. So anda melihat link di bawah ni, apa yang kami berikan untuk anda. Dari situ anda boleh belajar membina sebuah website anda mahu, dan pada yang sama juga anda boleh buat marketing untuk website anda juga. Ini kami berikan satu platform bisnes online menggunakan Canva sehingga anda membuat marketing. So itu tujuan saya di sini. Memang ramai akan mengatakan, Anik, baik saya upah orang buat website. Tetapi pada kita yang meniaga kecil ni, better you belajar. You perlu ambil ilmu ni. Mau tak mau akan datang, you kena belajar juga. Betul. So better sekarang kamu belajar dan fahamkan asas membuat sebuah website dan menggunakan Canva. Lepas tu anda tahu selok-beloknya, dah faham tentang anda punya kehendak. Next future plan bila anda maju ke depan, anda dah boleh upah orang, betul. Atau anda boleh buat sendiri menggunakan WordPress ke apa ke, e-commerce anda sendiri sebab anda ada punya knowledge tersebut. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya tentang tips tentang bisnes online. Okey, Assalamualaikum.